Korang tahu tak, Shaukat dengan WWE dekat dia dah macam ni lah. Ni. Hampir nak sampai WWE. Korang dah tengok video tadi kan? Shaukat dekat perkarangan office WWE. Dia buat apa kat situ? Takkan jalan-jalan suka-suka kan? Tak mungkin kan? Samalah macam aku beranggapan tak mungkin dia saja-saja jalan kat sana. Mesti dia di-invite seseorang untuk apa? Mungkin Shaukat adalah wrestler pertama daripada Malaysia yang dapat join WWE. Mungkin. Tapi yang aku nak cerita sekarang ni kan, nama Shaukat ni dekat luar negara tu tak payah cakap lah. Dia dah memang dah meroket dah dekat US sana. Tapi dekat Malaysia ni apa cerita babe? Apa cerita kat Malaysia ni? Shaukat bulan depan dia ada buat show, Epic Wrestling Show lah kan. Dia punya sendiri lah wrestling kan. Mungkin ramai juga yang tak tahu. Betul tak? Ramai yang tak tahu. Sebab apa? Sebab tak ramai yang nak beritahu. So jadinya bila tak ramai yang nak beritahu dan tak ramai tahu, dan mungkin ramai juga tak tahu. Macam mana ni, banyak betul tak tahu dia kan. Jadinya korang share lah video ni dulu kan. Kasih ramai lagi orang tahu tentang adanya wrestling dekat Malaysia ni. Dan ada show juga. Sebab apa? Sepanjang aku buat konten sebelum-sebelum ni, dah habis show, aku tunjuklah show ni. Bang, kenapa saya tak tahu ni ada wrestling kat Malaysia? Bang, kenapa saya tak tahu ni? Saya nak pergi ni bang. Itu masalahnya. Masalahnya adalah ramai peminat-peminat wrestling yang tak tahu lagi wujudnya Epic Wrestling, wujudnya show kan. Show Epic real depan mata. Korang tengok dia bergaduh. Memang best babe. Aku dah laluinya dah. Baca komen, orang cakap, alah kau sebut-sebut Epic Wrestling, kau masuk free. Dia cakap macam tu. Sebelum aku masuk free kan, berapa show aku pergi semua aku bayar pakai duit aku sendiri. Sebab apa? Sebab minat dan sokongan kepada wrestling dekat Malaysia. Yelah, kat Malaysia babe, bila ada, kita datang support sokong. Tak kira lah Epic Wrestling ke, MyPW ke kan. Tapi untuk bulan depan ada show Epic Wrestling. Jadi kalau korang nak tengok depan mata, real secara depan mata ni, nak support kan, korang boleh pergi dekat Epic Wrestling punya page. Korang boleh tanyalah beli tiket dekat mana ke apa semua, boleh tanya dekat situ. Okay? Kenapa korang kena sokong sangat ni? Sebab pengorbanan si Shaukat ni babe. Shaukat ni, kalau korang tahu cerita dia start memang susah wrestling ni. Aku tahulah sikit-sikit cerita-cerita dia dulu-dulu kan. Masa dia nak naikkan pro wrestling dekat Malaysia ni memang susah. Struggle dia hanya isteri dia je yang betul-betul tahu. Tapi apa yang aku tahu, apa yang aku baca luahan dia dekat page dia apa semua kan, daripada segi keuangan sampai keluarkan duit sendiri babe. Keluarkan duit sendiri untuk hiburkan korang semualah. Lepas tu daripada segi kudrat memanglah penat nak train orang lagi kan. Lepas tu banyak kerja daripada A to Z. Dia nak buat wrestling tu kan, nak kasih korang tengok daripada A to Z, seronok tak seronok tu. Tu semua idea tu semua kita punya kudrat lah, banyak pakai lah. Dan tu aku harap kalau korang tengok video ni, tonton video ni, korang share, bagi tahu ramai lagi peminat wrestling dekat luar sana yang tak tahu tentang wujudnya wrestling dekat Malaysia. Beli tiket dekat Epic Wrestling punya page. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Terima kasih semua. Bye bye.